Assalamualaikum dan hai semua. Saya Kasin Nudamia. Dan saya Arisa Hafia. Anda sekarang sedang melihat liputan TVPSS Hamka SK Tambun. Hari ini kami berada di Karnival Bola Jaring dan Futsal Prasekolah 2026 yang berlangsung di SK Pakatan Jaya dengan begitu meriah. Memang meriah. Kita dapat melihat adik-adik prasekolah begitu bersemangat bermain, bersorak dan bergembira bersama rakan-rakan. Jom lihat sendiri kemeriahan karnival pada hari ini. Sekarang kita sedang saksikan perlawanan bola jaring dalam peringkat kumpulan. Terdapat dua kumpulan A terdiri daripada SK Bandar Baru Putra, SKJC Pat Choi, SK Pasukan Polis Hutan. Kumpulan B yang terdiri daripada SK Tambun, SK Tanjung Rambutan, SK Pakatan Jaya. Manakala untuk perlawanan futsal juga terdapat dua kumpulan. Kumpulan A, SK Bandar Baru Putra, SK Perpaduan, SJK Tak Choi, SJKT Tanjung Rambutan. Kumpulan B terdiri daripada SK Tanjung Rambutan, SK Pakatan Jaya, SK Pasukan Polis Hutan dan SK Tambun. Hai adik, boleh perkenalkan nama? Boleh, nama saya El Hakim. Seronok tak main futsal hari ni? Seronok. Adik main posisi apa? Posisi defend. Apa paling best tentang pertandingan hari ni? Saya dapat skor gol. Baik, semoga berjaya ya. Hai adik, boleh perkenalkan diri? Nama saya Ali Saimani dari SK Perpaduan. Adik gebentar tak sebelum perlawanan tadi? Gentah? Bentar. Siapa yang datang bagi sokongan hari ini? Ayah datang bagi sokongan kat saya. Apa yang adik paling suka tentang bola jaring? Saya suka main dengan kawan-kawan. Bagus. Semoga terus berjaya. Bersama saya sekarang ialah seorang guru yang terlibat dalam karnival ini. Boleh cikgu kongsikan tujuan program ini diadakan? Okey, tujuan program ini diadakan adalah untuk mengasah bakat anak-anak prasekolah di seawal usia, beri peluang kepada mereka untuk memberi peluang kepada untuk mencongkir bakat yang sedia ada dan juga mengajar kemahiran terutamanya kemahiran futsal dan netball. Assalamualaikum Puan, kenapa Puan berada di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya berada di sini sekarang untuk menyaksikan perlawanan bola jaring anak saya prasekolah. Perasaan Puan bila melihat anak Puan beraksi di padang? Oh, perasaan saya teruja. Ini sebab pertama kali dia main kan. Okey. Boleh Puan berikan kata-kata semangat untuk pemain kita hari ini? Okey. Saya berharap semoga anak-anak SK Tambun hari ini bermain dengan penuh semangat. Kalah menang itu adalah adab pertandingan. Assalamualaikum Tuan, kenapa Tuan berada di sini? Waalaikumsalam, saya berada di sini program anjuran sekolah, program sukan. Sempena anak saya pun main bola kat sini, sekolah under SKPH. Apa perasaan Tuan bila melihat anak Tuan berada di padang? Perasaan saya bila saya melihat anak saya di padang, saya pun tak sangka lah anak saya dia minat main bola sepak kan. Jadi saya tengok dia bermain, saya nampak dia punya kesungguhan, jadi saya rasa seronok. Bagus cikgu buat program macam ni, so dapat mendapatkan lagi puas anak-anak saya bergaul dengan pelajar-pelajar lainnya. Boleh Tuan berikan kata-kata semangat untuk pemain kita hari ini? Kata-kata semangat? Malaysia boleh lah, Malaysia boleh. Bersama saya sekarang Guru Besar SK Tambun selaku Sekolah Urus Setia. Puan, bagaimana pandangan Puan tentang karnival hari ini? Okay, terima kasih. Okay, pada pandangan saya, karnival pada hari ini sangat meriah.
kerana dengan kehadiran ibu bapa, guru-guru dan juga pelajar-pelajar ataupun murid-murid daripada sekolah Encik Alumni lah. Jadi sangat meriah. Apakah harapan Puan untuk program seperti ini pada masa akan datang? Pada pandangan saya, program seperti ini biasanya diadakan 2 tahun sekali. Tapi saya ingin mencadangkan supaya diadakan setahun sekali. Supaya bakat-bakat murid prasekolah ni dapat dicungkil. Bersama saya sekarang Guru Besar SK Pakatan Jaya. Tuan, bagaimanakah pandangan Tuan tentang karnival hari ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini sangat meriah kerana kita dapat berkumpul sama-sama untuk meraihkan anak-anak pelah kita untuk kejohanan futsal dan juga bola jaring. Sebenarnya cikgu rasa sangat seronok kerana sambutan ni agak luar biasa. Tengoklah ibu bapa, guru dan juga murid sentiasa mengambil bahagian dan juga memberi kerjasama yang sangat baik. Dan kita panggil satu kerjasama yang sangat baik dan peluang kepada anak-anak murid kita tu untuk menceburi pelbagai bidang lah, khususnya bidang sukan. Kini kita saksikan perlawanan akhir futsal antara pasukan SK Tanjung Rambutan menentang SK Pakatan Jaya. Untuk bola jaring pula, pasukan yang layak ke perlawanan akhir ialah pasukan SK Pakatan Jaya menentang SK Pasukan Polis Hutan. Majlis kini diteruskan dengan acara yang dinanti-nantikan, iaitu sesi penyampaian hadiah yang disampaikan oleh Pegawai PPD Kinta Utara, Puan Haja Azarina binti Alias kepada pasukan yang telah menunjukkan semangat kesukanan dan prestasi cemerlang sepanjang pertandingan. Bagi acara futsal, tempat dat Johan dimenangi oleh SK Tanjung Rambutan, manakala gelaran Johan berjaya dirangkul oleh SK Pakatan Jaya. Tahniah diucapkan pada kedua-dua pasukan atas persembahan yang hebat. Seterusnya, bagi acara bola jaring, tempat nahib Johan menjadi milik SK Pasukan Polis Hutan, manakala SK Pakatan Jaya sekali lagi muncul sebagai Johan. Syabas dan tahniah kepada semua pemain atas semangat juang serta kerjasama yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Tahniah juga kepada semua pasukan yang telah mengambil bahagian. Semoga kejayaan hari ini menjadi inspirasi untuk terus cemerlang pada masa akan datang. Seronok betul melihat aksi hebat adik-adik prasekolah hari ini. Betul tu, macam-macam aksi kita dapat lihat pada hari ini. Tahniah kepada semua peserta, guru dan ibu bapa yang menjayakan karnival ini. Teruskan menyokong aktiviti sukan dan kekalkan semangat kesukanan. Saya Kasino Damia Dan saya Arisa Hafia. Jumpa lagi dalam liputan TVPSS MK SK Tambun yang seterusnya. Bye-bye.